Pemimpin baru dalam chip AI, TPU Google menentang empayar GPU Nvidia, dan rally sahamnya baru bermula. Google sedang meretas laluan di dalam kubu terkuat Nvidia. TPU VEF 7 yang baru didedahkan bukan sahaja menyamai kapasiti memori B200 teratas Nvidia, tetapi juga membolehkan Google akhirnya mengelak daripada kos cukai Nvidia yang tinggi. Dalam peperangan pengkomputeran bernilai trilion dolar ini mungkin satu-satunya langkah yang membolehkan gergasi teknologi mengawal nasibnya sendiri sepenuhnya. Hai semua, ini Ultima Markets. Pada hari Selasa ini, Nvidia akan tampil di persidangan teknologi global UBS. Tetapi sementara semua mata tertumpu kepada Jensen Huang, pelabur di belakang tabir memberi tumpuan laser kepada perkara lain sepenuhnya Google dan lebih khusus rangkaian chip AI dalaman mereka, TPU. Dalam dunia pengkomputeran AI, Nvidia kelihatan tidak tergugat, tetapi Google menulis semula peraturan medan pertempuran dengan strategi yang senyap, mengganggu, dan sangat menguntungkan. Ini bukan sekadar soal kejuruteraan, tetapi juga ekonomi. Mari lihat kad terbaru Google, TPU VEF 7, kod nama Ironwood. Menurut butiran teknikal yang baru muncul, chip ini memberikan serangan pemotongan dimensi terhadap GPU. Jika anda tidak mengetahui jenamanya, spesifikasi ini mungkin meyakinkan anda bahawa ia produk Nvidia. TPU VEF 7 menempatkan 192GB memori setiap chip, sama dengan Blackwell B200 terkini Nvidia. Dalam kuasa pengkomputeran mentah, ia melangkau satu magnitud penuh melebihi TPU VEF 5P sebelumnya. Tetapi ini bukan sekadar pelan sandaran yang matang. Ambisi chip Google bermula pada 2013. Para eksekutif membuat kiraan, jika setiap pengguna Android menggunakan carian suara hanya 3 minit sehari, Google memerlukan kapasiti pusat data 2 kali ganda, dan bergantung pada GPU akan menjadi bencana keuangan. Maka Google memilih chip AI khusus, menempuh laluan ASIC. Mengapa TPU Google lebih cekap berbanding GPU Nvidia dalam banyak tugas AI? Fikirkan GPU Nvidia sebagai pisau Swiss Army, direka untuk permainan, grafik, pengkomputeran saintifik, dan AI. Kepelbagaian ini membawa beban arkitektonik. TPU Google pula adalah pisau bedah, disederhanakan ke keperluan asas. Menggunakan seni bina sistolik arai, data mengalir sehala seperti darah melalui jantung, tiada pergerakan bolak-balik, tiada pembaziran tenaga. Ini menjadikan TPU sangat cekap tenaga. Tetapi bagi pelabur dan penyedia awan, cerita sebenar bukan keanggunan, tetapi keuntungan. Kini, gergasi awan menghadapi tekanan. Membeli GPU Nvidia bermakna menyerahkan margin sehingga 75% kepada Nvidia, menjadikan platform awan seperti kutipan tol tanpa kuasa menetapkan harga. Dengan mereka chip dan keseluruhan stake sendiri, serta hanya mengalih keluar pengeluaran fizikal kepada Broadcom yang marginnya jauh lebih rendah, Google dapat mengurangkan kos pengkomputeran secara dramatik. Seorang bekas eksekutif Google mendakwa TPU boleh 1/4 lebih kos efisien berbanding GPU, dan pada beban kerja model dinamik tertentu, 5 kali lebih pantas. Pasaran jelas, di kalangan hyperscaler, Google tiada tandingan dalam kebergantungan chip sendiri. Nvidia masih memimpin hari ini, tetapi apabila beban kerja beralih daripada latihan ke inference, bilah TPU Google mungkin menjadikannya satu-satunya pemain yang benar-benar mengawal nasib sendiri. Di platform MT5 Ultima Markets, saham Google terus mencatat paras tertinggi baru. Sementara itu, Nvidia, dibebani kebimbangan penilaian, telah turun hampir 20% dari puncaknya. Soalannya, jika anda perlu memilih, saham mana yang akan anda pilih? Itu sahaja untuk hari ini. Ini Ultima Markets, membantu anda menyingkap kuasa yang membentuk pasaran global. Jumpa lagi.